Zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Beza zaman 1600 tahun. Dalam tempoh 1600 tahun tuan-tuan, tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa antara zaman yang paling canggih di dunia adalah zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. 1600 tahun. Hidup long lasting. Long ranger, long lasting. Umur paling panjang zaman Nabi Nuh 950 tahun. Zaman 1600 tahun tuan-tuan, umat yang ikut Nabi just only 83 packs of person only. Tuan-tuan bayang 1600 tahun punya dakwah. Zaman Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun ni dakwah 83 orang yang mai kuliah. Hui, kita tak boleh bayang macam mana perasaan Nabi Nuh. Mengajak 950 tahun, budak 83 orang masuk Islam. Semida subhanallah. Dan ketika itulah tuan-tuan, Nabi Nuh, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad adalah senior nombor 1 Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi, iaitu umat yang Nabi yang paling hebat cabarannya, asyadul bala. Sebab apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad, sebab zaman Nabi Nuh adalah umat dia musuh. Nabi Ibrahim lawan Namrud, Nabi Musa lawan Fir'aun, Qarun, Nabi Isa lawan Herodes, Sanhedrin, Nabi Muhammad lawan Quraisy, Yahudi. Nabi Nuh tidak ada tokoh, tapi dia ada umat yang ketegak, yang biadab, yang kurang ajar. Berdepan dengan semua umat, hanya 83 orang yang follow Nabi. Okey, kajian ulama mengatakan kenapa umat Nabi Nuh ni memulakan episod penderhakaan, kemusyrikan, kesyirikan dan episod sihir pertama, berhala pertama berlaku zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada 5 berhala yang dicipta permulaan di atas muka bumi oleh umat Nabi Nuh. Daripada berhala ni tuan-tuan, diciptalah sihir demi sihir. Maka zaman tu tuan-tuan, sihir zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam tuan-tuan mencipta teknologi. Tuan-tuan, dalam catatan rekod oleh Fir'aun, tuan-tuan boleh Google. Rasanya benda ni ada dalam Google, saya pun tak pasti, rasanya ada. Tapi catatan kajian saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cek dalam catatan Fir'aun Khufu, dalam piramid dituliskan tuan-tuan, kalau tuan-tuan search aeroplane inside piramid, kapal terbang dalam piramid, logik tak? Tak logik. Tapi Islam bukan agama logik. Nak bagi tahu tuan-tuan, teknologi zaman Nabi Nuh ni dah mencakar, mencabar dan melebihi zaman kita. Sebab tu dikatakan tuan-tuan, antara pendapat, walaupun tidak ada hadis, antara pandangan UFO pernah wujud zaman Nabi Allah. Sagi viral pula ni. Pernah wujud zaman tu. Disebut tuan-tuan ni, aeroplane inside pyramid. Tuan-tuan cek. Yang tulis catatan ni adalah Fir'aun Khufu pada catatan 2406 sebelum Masihi. Fir'aun yang tulis catatan ni, dia menerima fakta bahawa zaman Nabi Nuh dah ada teknologi. Jawapannya, kenapa umat Nabi Nuh hancur, rosak, hanyut, larut, tak ada akidah, meninggalkan Nabi, mencabarkan Nabi? Sebab zaman tu zaman yang canggih teknologi. Semakin canggih teknologi, manusia semakin nilai hilang Tuhan dia. Maka terjawab signal dan key point saya bagi, kenapa umat akhir zaman akan ikut dan sembah Dajjal? Sebab Dajjal datang bersama dengan teknologi, dan teknologi itu adalah sihir. Permulaan teknologi ni adalah pada zaman Nabi Nuh. Dan muslimin dan muslimat rahmatullah, Nabi pertama yang cerita tentang umat, pada umat dia tentang Nabi, tentang Dajjal, anid Dajjal, al-andara liqaumihi anid Dajjal. Seorang Nabi yang mula-mula cerita tentang Dajjal kepada umat dia adalah Nabi Allah Nuh AS. Maka pandangan pertama mengatakan bahawa Dajjal adalah umat Nabi Nuh, dan dia akan bawa teknologi itu pada akhir zaman ini. Tuan-tuan, ibu dan ayah, ini yang saya nak beritahu bahawa
Umat Nabi Allah Nuh AS adalah umat yang paling apa kita kata? Paling kurang ajar. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimahullah, kerosakan pertama sebab teknologi, satu. Yang kedua, rosaknya bumi sebab apa? Sebab bumi berada dalam keadaan fatrah. Fatrah ni apa? Ketiadaan Nabi. Dia ada gap. Tuan-tuan, Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, dia ada zaman yang bertindan. Bertindan ni maksudnya apa? Zaman tu ada banyak Nabi, dan dia ada zaman yang terputus. Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, terputus. Terputus maksudnya apa? Nabi Idris wafat, tak ada Nabi. Tunggu baru keluar Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Musa nak pergi ke Nabi Isa, 2500 tahun. 1500 tahun. Nabi Isa naik ke langit, terangkat 33 Masihi. Bila Nabi kita muncul? 570 Masihi. Within 33 dengan 570 tahun. Yang ni kita bincang panjang dah. 500 tahun ni bumi tak ada Nabi. Waktu ni lah umat rosak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Dan sekali lagi tuan-tuan, zaman kita sudah berapa lama kita ketiadaan Nabi? Kalau nak kira Masihi, 2023 minus 570. Kalau kira Hijrah, 1444 minus 11 minus 11, sebab Nabi wafat 11 Hijrah. Jadi itulah tempoh ketiadaan Nabi tuan-tuan, 1400 tahun. Apa jadi? Umat rosak. Rosak oleh apa? Rosak oleh teknologi. Ustaz-ustaz bergaduh. Sebab apa? Zaman dulu Tok Guru mengajar, zaman dulu alim ulama mengajar, bergaduh dah. Khilaf ada, tapi tak bergaduh. Zaman hari ni pasal apa bergaduh? Jadi teknologi itu, tuan-tuan, is in our hand, is in our heart, is in our mind. Kita yang menentukan baik buruk. We control. Gula, we control. Marah, we control. We use and we control as wise as possible. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila anda yang lose control and uncontrolled, yang tu yang jadi hanyut. Umat Nabi Nuh, mereka tak mampu kontrol sebab teknologi canggih sangat sehingga akan menafikan ketuhanan. Maka Dajjal akan keluar dengan benda yang dia keluar pada awal zaman, dengan sihir. Sihir itu bahasa kitab, bahasa moden, teknologi.